Apa jadi ni Kapten Papa? Mana yang lain? Macam ni ceritanya. Kita dah sampai di planet Baraju. Kapten, ada beberapa objek sedang menuju ke arah kita. Siapa yang sampai batu-batu tu? Roka rasa buat barang dan buat sajuk. Walaupun diserang, kebenaran berjaya memandu kapal gasa dan elak semua serangan dengan selamat. Tapi tiba-tiba... Kapten! Nasib baiklah si Feng tu sempat guna kuasa dia. Kalau tak tahulah apa jadi. Habis tu, Yaya dan Ying macam mana? Tak tahulah nasib mereka. Last kali kebenaran nampak, mereka jatuh ke sebelah kiri dan kanan kapal gasa. Tapi signal jam diorang masih ada. Kalau masih ada signal, berarti mereka masih okey. Baiklah. Kita kena cari Yaya dan Ying. Jom! Tadi Kapten Papa kata ada Feng dan Rotoroka. Mana diorang ni? Feng dan Rotaroka. Don't worry, Feng. Sat lagi kita akan sampai kat kampung Rotaroka. Kat sana bolehlah kita minta bantuan orang kampung untuk cari Ying dan Yaya. Aduh, panas! Kenapa berhenti? Rasanya kita dah lalu sini tadi. Dah jauh kita jalan. Takkan kau tak tahu jalan balik kampung sendiri? Chill. See. Ada tapak kaki kau batu. Apa kata kita ikut tapak kaki ni? Tapak kaki ni... Tapak kaki kita lah! Kita dah susah. Dia buat drama pula dah. Macam mana ni, Feng? Apa kata kita tanya pakcik tu? Pakcik? Hello, good morning. Excuse me, Uncle. Ya nak? Kamu sesat dia? Macam mana pakcik tahu? Mestilah tahu. Papa tu nampak kamu berpusing-pusing dari tadi. Aduh, memang sah lah. Kamu naik bukit tu. Sampai atas nanti akan nampak kampung tu. Terima kasih pakcik. Jumpa lagi. Depan tu je.